Mulut tempayan. Ikhlas dan Maimunah adalah kawan baik. Mereka suka bermain di taman bunga yang cantik. Satu hari, Ikhlas mempunyai berita yang sangat istimewa. Ini rahsia tahu, katanya kepada Maimunah. Maimunah mengangguk bersungguh-sungguh. Saya janji, rahsia ini selamat dengan saya, jawab Maimunah. Ikhlas berbisik, saya dapat kasut merah baharu yang sangat berkilat. Tiada siapa tahu lagi. Tiba-tiba, Maimunah ternampak Rauf di hujung taman. Rauf sedang mengejar seekor rama-rama. Maimunah terlupa janjinya. Dia mesti memberitahu Rauf berita hebat itu. Rauf, Ikhlas dapat kasut merah baharu. Kasutnya sangat cantik, jerit Maimunah kuat-kuat. Ikhlas melihat ke arah mereka dan mengeluh. Rahsianya sudah tersebar hanya dalam beberapa minit. Maimunah sedar dia tidak patut menceritakan rahsia Ikhlas. Dia tidak dapat menyimpan rahsia langsung. Ikhlas dan Maimunah berbaik semula. Tetapi semua tahu, Maimunah ialah seorang mulut tempayan.